Kuntilanak ke kuntilanak? Atu macam mana? Macam mana rupanya? Rambut panjang. Itu iblis kan? Jin kafir. Nak sebut nama kau anda lah. Melayu buah tu pocong, tu kuntilanak, kau putihnya buah macam-macam lah. Nah, yang sebenarnya itu adalah jin kafir. Nah, daripada tentera-tentera syaitan laknatullah. Baik. Hukum meletakkan apa benda ni? Benda apa panggil? Pelaris. Hukum menggunakan pelaris untuk kedai kita berniaga adalah harus. Dengar baik-baik. Okey. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta ja'a dalilu ala khilafihi. Asal hukum sesuatu itu adalah harus dahulu, sehingga datanglah dalil menunjukkan benda itu tidak harus, baru kita hukumkan haram. Jadi kalau orang tanya apakah hukum menggunakan pelaris dalam perniagaan, contohnya kedai makan, hukumnya harus. Dan yang orang kata haram, jika pelaris yang digunakan itu menyalahi syarak, maka baru jadi haram. Dia harus dulu. Apakah pelaris yang harus tu ustaz? Pelaris yang harus. Nak melariskan, kita mulakan buka kedai dengan panggil orang, beri makan percuma, solat hajat. Doa-doakan yang baik-baik. Minta murah rezeki jauh daripada hasad dengki orang. Itu pelaris. Doa-doa tu kita tak tahu mana-mana. Doa tu imam tu bila tu siap makbul. Yang kedua, hendaklah makanan yang kita masak itu menempati selera orang. Itu pelaris juga. Orang dah kata, sedap padahal ada buah kuntilanak pun. Orang pergi pula. Apa? Pasal sedap dia buat. Itu pelaris juga. Yang ketiga, bersih. Bersih. Bersih sudu, bersih cawang. Kita tengok kedai kita. Kedai aku, cawang pula. Kedai aku ni, kain apotika ni macam perang di Ukraine. Betul, berlubang-lubang kali. Kena bom. Padahal kedainya laku. Kotor dan sebagainya. Bawah pinggang kotor, sudu ada benda-benda lekat kotor kuning di sudu. Tak, ada orang tak boleh. Kotor dah ni tak dia. Yang kelima, layanan kita dengan customer, dengan pelanggan. Kita pandai melayan pelanggan. Kalau di Eropah sekarang, kita pergi di Eropah, kita makan di Belgium, makan di Belanda, makan di Perancis, apa semua, dia beri kita sekarang masa 7 minit. Lebih pada 7 minit free. Dan boleh saman. Kita 70 minit tak sapa-sapa. Air tinggal batu. Faham tak? Tak sapa-sapa. Orang 3 meja yang makan. Tak siap-siap yang kita ada. Itu tak laris, nanti tak laris. Orang pun viral. Kita ni sobiah lampak. Apa kita? Orang duduk tu kita pergi ambil order. Laris orang suka. Derah dah ni. Sampai kat tukang masak pula, dia buat derah. Dan mengikut apa yang diminta oleh pelanggan. Ini piagam pelanggan. Kita kedai kita pergi makan, bukuh mi goreng tambah pedas pasal anak-anak nak makan. Dia tak tulis pun tambah pedas mi goreng. Dia sakut dia ni, pak dia mari. Pedas pedasi. Balik anak kita tunggu congok nak makan. Berat nangis anak, tak makan. Tidur dalam lapor. Betul tak? Tidak boleh pedas tak pedas. Dan kadang-kadang ditulis jangan pedas. Tukang masak dah baca pun mi goreng. Beres. Tidak ikut pelanggan mampu mu kan. Buat molek-molek kau orang. Orang kata kurang manis. Jangan banyak kedai kita. Kita kata Milo Oswang. Jual hari berasak belum? Maknanya tak penting. Suang tak suang aku dah tak beli. Minum sudah saya cakap banyak. Orang putih dia orang kafir tapi dia jaga sibik ni. Kalau suam maksudnya panas tak, sejuk pun tidak. Mana dia minum kerana dia nak derah. Suam berasak telur. Bubur telur masak telur suam. Macam mana nak lari? Kita nak order ni duduk tengah jam tak lari dia ambil order. Ita pula. Nampak budak kerja siang. Tak hari. Lalah gini.
Nak makan mi goreng. Betul tak? Ada tak kedai gitu? Ada. Lepas tu bila tak laku, ditulis dalam Facebook, kena sihir. Sihir korok mu. Mu tak reti berniaga. Nak berniaga mari rumah tu, nak ajar. Faham? Itu pelaris yang diharuskan syarak. Ni pelaris bakal guna Tok Rama. Tok Rama kata maknanya ponjok ni, panang ni, bubuh bawah kedai, depan kedai, buah tapalang macam-macam peseng. Nah, itu semua tu kalau benda tu mencari syarak, syirik. Duduk ikut. Nah, rezeki tak berkat. Kadang-kadang bubuh puang seksi bagi ambil order. Kau punggu punyi keluar ketak tengah sekerat. Kopek sembong. Faham? Oh, dok masuklah kedai makan. Nah, nasi dah dak ni. Haram perbuatan. Tuan kedai tangguh dosa. Banyak ni sehari. Buka 4 petang, tutup 2 pagi. Dosa, haram, dosa, haram. Apa dok? Kalau tengah-tengah kelapa sawit. Tengah-tengah kelapa sawit. Lain-lain kelapa sawit, lain-lain tengah hutang. Dia rajin berhenti tengah malam. Itu kali daripada Negeri Sembilan seorang diri. Polisi daripada Serembang. Rasa puang tidur hotel, pukul 12 malam balik Ganu. Ambil beg biar nak uti balik seorang. Lalu ikut jelbu. Nak terbit ke Muazzam tu kan, keluar gugur, ada kedai tu. Dalam pukul 2 suku. Terturung tu, hai wah, ada kedai boleh makan si orang minum kopi je. Mari minum habis. Ni dengar sekarang ni, ambil order. Hang lagi. Tubuh dia saiz 40, baju saiz 18. Tubik lagi berketar kat dia ni. Lah berat. Patut ramai orang. Dah bila kita duduk lari mari apa sudah kerja. Ada nyanyi pula. Ada nyanyi karaoke. Lagu siang. Kata betul sudah kerja dah lah. Tu pelaris lagu tu. Pelaris tu boleh dosa. Laku 40 yang tu. Tapi boleh dosa besar bukit 40 hati. Jangan. Pelaris kita mulakan dengan bismillah, solat hajat, minta doa yang baik-baik. Buat makanan sedap, jangan harga mahal. Ikut pelanggan, layan pelanggan, jangan kita bakang dia.